Pada Ahad lalu, Pengerusi Pakatan Harapan Johor Aminul Huda Hassan dengan yakin menyatakan bahawa PH akan kuburkan Barisan Nasional untuk kali kedua pada pilihan raya negeri akan datang. Menurut Ahli Parlimen Seri Gading itu, BN sebelum ini pernah kalah di Johor pada 2018 apabila PH telah menawan sebanyak 36 kerusi DUN. Jadi, beliau berkata PH tidak sesekali goyah dengan pengumuman BN bahawa gabungan itu akan bertanding secara solo di Johor. Kenyataan Aminul Huda ini menarik perhatian ramai kerana jika kita lihat semula keputusan pilihan raya negeri Johor pada 2022, nampak gaya macam PH sebenarnya yang terkubur. Anda sendiri boleh lihat berdasarkan keputusan pilihan raya negeri itu. Daripada 56 kerusi DUN, PH hanya berjaya menang 19 kerusi manakala Barisan Nasional menang 40 kerusi. Dan disebabkan keputusan ini, BN membentuk kerajaan negeri dengan mudah tanpa perlu berkolaborasi dengan PH seperti yang berlaku di peringkat persekutuan. Saya tidak mahu sentuh sangat mengenai Perikatan Nasional yang hanya menang 3 kerusi sebab bukan mereka yang confident kata nak tewaskan Barisan Nasional. Sekarang ini tahun 2026 yang mana kita sudah mula dengar kabar angin pembubaran DUN Johor dalam masa terdekat. Dalam kata lain, pilihan raya negeri dijangka akan berlangsung tak lama lagi. Kita semua sedia maklum bahawa Pakatan Harapan hari ini tidak sama seperti dulu. Ramai dalam kalangan pejuang reformasi sudah tinggalkan parti atau telah dibuang. Terbaru, Datuk Seri Rafizi dan Nik Nazmi pula telah membuat pengumuman keluar dari parti dan pengosongan kerusi parlimen. Seorang parlimen pandan, seorang lagi parlimen setiawangsa. Semasa pengumuman oleh bekas Timbalan Presiden dan bekas Naib Presiden PKR ini, kita juga dapat saksikan kehadiran beberapa MP. Contohnya Wong Cheng dari Subang, Datuk Bakhtiar Wan Cik dari Balik Pulau, Rozia Ismail Ampang, Zahir Hassan dari Wangsa Maju dan Lee Chen Chung dari Petaling Jaya. Setakat ini tidak dapat dipastikan nasib mereka dalam PKR, tetapi ini sudah mencerminkan keretakan yang berlaku dalam parti yang dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Oleh itu, situasi ini mencetuskan persoalan sama ada PH benar-benar mempunyai keupayaan untuk mencabar Barisan Nasional di negeri yang dikatakan sebagai negeri kubu BN pada pilihan raya yang akan datang nanti. Selain itu, perubahan nada pada kenyataan PMX juga seolah-olah memberi gambaran bahawa PH sedang takut nak berdepan dengan Barisan Nasional. Kenapa? Apa yang PMX cakap? Mengikut beberapa laporan berita, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada mulanya memberi signal yang kuat bahawa PH akan mencabar BN di Johor. Tetapi tak lama selepas itu keluar berita memaklumkan bahawa Datuk Seri Anwar pula akan berunding dengan Presiden UMNO. Jadi, mula-mula kata nak bertanding, semua kerusi tiba-tiba kata nak berunding pula. So, mana satu pilihan PH itu kita tak pasti lagi. Tetapi apa-apa pun, keyakinan PH untuk berdepan dengan gabungan sekutu BN dilihat tidak begitu meyakinkan. Adakah PH boleh kuburkan Barisan Nasional di Johor? Kongsikan pandangan anda. Jangan lupa like, share dan subscribe TV per TV.